Okey, kita akan buat decarbonizing untuk kereta Peugeot 206 Engine 2.0 GTI Jadi kita masuk melalui hose vacuum yang berada di bawah ni Kita kena tanggalkan cover ni dulu. Cover ni tanggalkan, ambilkan hose vacuum tu dan masuk melalui kita kena buat extension lah. Buat extension sini. Okay, masuk macam biasa. Okay, enjin ni kena rev dulu baru dia naik sebab daripada bawah dia akan naik atas. Daripada bawah dia akan naik atas baru masuk ke intake manifold. Jangan lepas lah, biar tekan je. Jangan pump, jangan lepas, tekan je. Naik lagi. Dia kena tinggi RPM. Lagi. Lagi. Dia belum keluar lagi. Lagi. Okey, lagi. Stay Jangan lepas, stay. Jangan lepas. Tekan sikit lagi. Jangan bagi mati. Okey, lagi naik. Lagi. Lagi. Tenggelam. Okey, stop. Okey, habiskan untuk semua sekali sebotol dan 2 botol. Okey, selamat mencuba.